Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak review satu produk lah. Untuk exercise lah kan. Exercise sikit-sikit, kita kena exercise kan. Jaga kesihatan. Okay. So basically untuk weight lah. Exercise untuk weight. Apa body punya weight lah. Tangan, lengan kan. So benda ni kita boleh beli lah dekat luar ada jual. Okay, yang saya nak tunjukkan ni barangnya. Tengok barang dia. So kit 10 kg kit 10 kg 10 kg 10 kg berat beras lah beras tu, kampit beras 10 kg tu. Okey, so berat jugalah kalau 10 kg kan. So apa ada barang dalam tu, kita tengok. Ada klip untuk dia punya bar tu, ada 2 klip. Weight untuk 1 kg ada berapa? 1 2 3 4. Apa lagi? Okey, lepas tu ada lagi weight yang skeping untuk 2 kg. Ni 2 kg. Okey, 2 kg ada 1 2. Okey. 2 kg Ada 2. So barang ni saya beli dah lama dah. Beli barang lama kan. Dah lama beli tapi jarang-jarang pakai. Kotak pun masih ada lagi, simpan. Okay, ni dia punya bar lah. Bar handle untuk kita pegang. Okay. Ni berat dia pun 2 kg. So total semua 10 kg 10 kg. 1 darab 4. Yang 2 kg ada 2 8. So 2 4 lah, 4 campur 4. Okey, jom kita pasang satu-satu. Okey. Ni dia punya bar. Okey, bar ni berat dia 2 kg, 2 kg. Okey. So, okey, first letak yang 2 kg punya plate. Tambah lagi 1 kg. 2 kg bar, 2 kg, 1 kg. Total 5 kg dah. Okey. So, kita letak dia punya klip. Okey, klip ni ada sekali. 2 klip, ni klip yang satu terpasang kat ujung sebelah sini. Singkan. Terpasang sebelah sini.